sekarang 6.30 pagi, 14 bulan 9 2025. Kita orang nak pergi ke Penang, tapi sebelum tu kita orang akan singgah di Kampar di Kampar untuk tinggalkan Mok dekat Kampar lah. Jadi sekarang kita orang berkemas untuk loading barang. Ok, ni dia first kotak emas. Dia ada satu kompartmen bahagian bawah tu. So ni kita akan letak barang-barang, mungkin barang-barang penting lah, macam laptop ke ataupun barang-barang yang ikutlah saiz ni. Kemudian kita akan loading bag luggage dekat bahagian atas. Jadi memang spacious lah kotak emas. Kita tengok apa percentage bateri, sebab malam tadi saya sempat charge so saya tak charge penuh. Kita tengok. Jadi bateri 85%, range 355 km standard. Ok, jadi untuk perjalanan kali ni saya akan set standard lah, macam biasa saya set setiap hari saya pergi kerja. Jadi dia punya mood dia ada 3: Eco, Comfort, Sport. Saya biasanya ambil yang Comfort lah. Right. Lain ok, regen regen saya pun tak set saya just guna yang default kilangnya. Ok, ni energy regeneration medium Ok, sekarang korang dengar ada bunyi. Ok, ni bunyi kompresor aircon. Kompresor dia elektronik, dia tak menggunakan belting ke apa. Dia adalah kompresor elektronik. Ok, kita kena check dulu kod coolant dah kurang ke apa ke, kita pun tak tahu kan. Jadi kita nak pastikan lah supaya kereta dalam keadaan baik untuk jalan jauh. Berat. Ok, coolant okey. Air sabun untuk aircon. Ya. 34 km range. Jadi sekarang pukul 6.46. Sekarang fungsi ICC, Intelligent Cruise Control. So saya tak pegang steering. Sekarang dekat kawasan rehat Rawang. Jadi sekarang range ada 121 km. Kita tengok bateri kejap. Bateri 28%. Jadi kejap lagi kita akan singgah di RNR Behrang untuk charge sebab bateri dah ada 8%. So tengoklah kat situ kita akan sarapan dan mengecas. Sekarang kita nak singgah Hentian Behrang. Range ada 105, bateri ada 24%.
charging complete. Okay, tadi guna apps tak boleh nak stop charging. So tadi saya tekan dekat monitor ni, dia stop charging. Jadi sekarang percentage 74%, 308 km dia punya range. Okay, let's go adik, pergi cabut adik. Untuk cas di Behrang ni saya kena RM58.81, daripada 24% hingga 74%. Dia mengambil masa kira-kira 1 jam 4 minit macam tu lah. Ok, time tu kita orang pergi sarapan. Ok, let's go. Masuk exit Sungai untuk ke Kampar sebab tadi highway jam. Kita dah sampai di Kampar. Jom kita tengok berapa percentage bateri. 52%, range 223. So sini kita boleh tengok total perjalanan total mileage 307.8 km daripada Melaka tadi. Ambil masa 4 jam 35 minit. Okay guys, hantar mok, kemudian kita orang nak gerak ke Penang. Nanti saya update. Sekarang pukul 12.46. Jadi kita orang dari Kampar untuk ke Pulau Pinang. Sekarang range 219 km, percentage bateri 51%. Okay, kita tengok mana kita nak cas ataupun berhenti. Sekarang kita singgah satu kedai makan ni dekat Kampar lah. Kita orang makan dulu, barulah kita orang pergi ke Pulau Pinang. Banyak. Sini. Sekarang kita orang berada di highway daripada Kampar keluar tol Gopeng. Tengok jam Sekarang kita orang berada di RNR Sungai Perak. So tadi ada 36% macam tu. Kita orang cas lagi. Nak cas semaksimum yang boleh lah. Kalau boleh 100%. Dia bergantung juga pada charger tu. Kadang-kadang dia cut off bila dah sampai 80 dia mati. Kita pun tak tahu. Jadi sekarang kita lihat di sini. Okay, 38%, 164 km range. So dekat sini no queue ada 2 CPO. Okey, lihat kat sini dia punya charging laju juga. So charging time remaining 50 minit. Okey, sekarang saya nak stop charging pada 86%. Kalau nak stop kan just tekan stop charging pada app. So charging, please confirm you want to stop charging your vehicle. Stop charging. Okay, 4 minit daripada 24% hingga 87%. Okay, charging complete. Cost charging dia akan tolak deduct. Dia akan deduct terus pada kita punya account daftar lah. Jadi kita tengok berapa total saya kena bayar. Totalnya RM59. So guys, macam tadi first saya charge dekat Behrang, no queue. Okay, lepas tu kat sini, kat Sungai Perak pun no queue. Saya pun takut sebenarnya nak bawa kereta ni pergi ke Pulau Pinang. Tapi nak tak nak kena bawa juga. Sebab Kota Imas ni dia besar, okay, luas.
tempat luggage pun besar dan juga selesa. Okey, selesa. Kalau banding dengan Honda City, Honda Jazz, dia kata sedan kan. Jadi bila kita duduk tu macam penat. Dan dia punya simpanan luggage dia memang kecil sikit lah. Faktor utama satu lagi lah untuk kesedaran kita adalah seat dia. Untuk Pontianak Mas ni seat dia memang lembut, selesa. Kalau Honda City tu dia keras. Okay guys, jadi jom kita gerak pada percentage 87%, range 359. Untuk sampai ke Penang, kalau saya lihat pada Google Map ni, kira-kira 125 km. Jadi tak ada isu sangat lah kot. Okay, dan dekat Penang kalau kita lihat app Gentari ni memang banyak charging station lah. Okay, alright, jadi jom, let's go. Sekarang pukul 4.34. Kita orang dah sampai ke jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, jambatan kedua untuk masuk ke Penang. Untuk jambatan pertama tu, bila kita orang tengok, dia agak sesak warna merah. So kita orang tak lalu situ, jadi kita orang lalu sini lah. Okay, first bila dah masuk ni kita nak check in kan, sembahyang-sembahyang apa semua. Lepas tu pergi mana? Tengoklah apa ada petang. Okay, saya akan update tengok aktiviti hari ni, bateri berapa persen dan range berapa tinggal. Nanti saya akan update lah bila sampai ke hotel ni. Okay, sekarang bila dah sampai ke Penang ni, kita orang menginap di hotel ni. Penang Hotel dekat area Regis Town. Sekarang jam pukul 6.45. Kita orang plan nak pergi somewhere lah, makan-makan. Biasalah kalau dah sampai Penang ni, makan-makan je lah. Okay, jom tengok mana kita nak pergi. Hello friend. Tempat ni di Dewan apa tadi saya pun lupa. Saya datang sini 3 kali lah. So tak mengecewakan lah. Dari segi makanan western dia so far okey. Western. Coklat tiaw dia pun ada rasa lah. Harga pun murah. Jom kita rasa. Okay. rasa saya tidak. Okay guys, hari ni hari kedua kami di Penang. Hari ni 15 bulan 9 2025. Cuti umum So parking memang free. Kami nak bersarapan pukul 7.30 ni kami nak cari sarapan. Kami nak pergi kedai makan. Kedai makan by Fizzy Cafe ke apa. Dia sebenarnya dekat je kat sini. Sebabkan hujan. Sebab hujan kita orang naik Grab. Malas lah naik kereta leceh. Kalau jalan kaki kalau jalan kaki okey 10 minit je. Tapi sebab hujan memang tak boleh lah. Alright, jom kita pergi naik Grab. Grab dah sampai. Okay, morning. A few minutes later. Okay, ni dia makan pagi. Okay, kita orang tak jadi sarapan di makan pagi sebab nampak ni hujan Lepas tu kita orang balik ambil kereta dan kita orang pergi makan kat Stadium Kokandar. Okay, sekarang kita orang berada di stadium. Tapi ni ada pot-pot minum Apa dia?
kan? Ni kari dia okey. Berapa bintang? 1. Original okey, ikan lain. Okey. Lembut tengok. Berapa bintang? 6. Sedap tak? Oh, berapa bintang? Bintang. Boleh lah 3/5. Bukan. Tadi nasi lemak. Berapa? 10 berapa? 7. Ni sedap tak? Berapa bintang? Boleh lah 10 berapa? 7. Ni tadi? 10 lah kan? Saya ini sedap. Ini 9. Kan? Pecel ni kalau saya Kacau. rasa ada apa dia serang banyak 9. Paru tadi? Baru sedap. Paru boleh lah 9. Kan? Sedap kan? Untuk nasi lemak ni 8/10 lah. Ni bagi 5 lah yang ni. 5. 5. Okay, itu dia Stadium Bandaraya, City Stadium. Okey, sekarang kita orang nak menghadap ke Kampung Agung. Sekarang kita orang dah sampai di Kampung Agung. Hujan-hujan macam ni pun ramai juga orang mungkin ada beberapa tarikan yang rasanya yang mampu menarik pelancong kita datang ke sini walaupun ke hujan. Okey, ni kaunter bayaran dia. Masuk citizen RM10, kanak-kanak RM8. For you now. Payung ni habis. Dapat free. Akhirnya ada payung. Maklumlah dalam kereta semua payung Okay. kena buang. Kita orang akan pergi mana-mana, kita akan beli payung untuk kumpul stok. Lepas ni kumpul stok Kat payung. rumah ada 30 biji payung. Ngadu. Benar. Nampak? Okay, ni kau lihat sendiri spot-spot menarik untuk bergambar. Nak bergambar kena beratur. Oh, atas ni yang kafe tu. Duduk Ibu Raya gila. Bapak ambil gambar Ni ada kafe. Ni duduk dalam ni udah. Ni bangunan-bangunan dekat sini semua dipakai kontena. Main show. Ni orang. KS table. Ni dulu kuda dah tak ada. Kos tinggi dia tukar kepada itik. Nak masuk kena bayar. I will do that to you mean. Tengoklah. Dah. Sikit lah. Dah habis dah. Ada itu sikit tu. Takut. Takut dah. Urut dia. Okey. Tapi dah panjang. Lakukan. Dia macam side eye kau. Awak side eye tu tak ke? Okey, awak tu. Oh, kepala dia. Alah, dia muka tu. Bagilah.
Oh, dia nak makan Dia pandai buka kucing. Pandai buka kucing. Pandai buka kucing. Hello friend. Okay, sekarang Kita berada di mana? Kampung Agong. Mana Agungnya? Agong ni tak tahu di mana, mungkin dia Agung kat beristirahat. Johor lah. Agung kat Johor. Apa tarikan dia kat sini, Tuan? Tarikan di sini sofa untuk OOTD lah, ambil gambar. Macam saya yang asal berkampung, rasa dah Tak biasa kenal, sangat tempat ni. Tapi untuk menjana ekonomi negara, kan, kita masuk juga dengan bayar tiket. Orang ini bertambahlah ekonomi negara kita. Sofa kalau nak datang sini, mana yang tak pernah tengok padi, bolehlah. Mana tak pernah tengok kuda, tak pernah tengok ayam, semua ada dalam ni. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Yang tak kenal pokok kelapa pun kita boleh kenal. Apa tu kelapa? Kalau kat sini. Tapi sofa hari ni cuaca agak gerimis. Okey lah. Bagusnya tak panas lah. Janji tak panas. Tak penat. Tak haus. Cuma gerimis je. Boleh sewa homestay Yang tu mau orang kan. Homestay. Okay guys, kita orang nak pergi ke Din Maju. Tuan, makan tengah hari. Let's go. Wajib datang bila ke Penang. Dia lagi teruk daripada sebelum ni kita pergi. Dekat belakang tu ni. Belakang tu. Aduh. Setelah beberapa jam, tak sampai 2 jam kot, saya cas kereta ni. Jadi 22 kW ni agak slow jugalah kan. Tapi boleh lah. Bateri bawah 50%, power dia 10 kW saja. Kalau ikutkan tu adalah 22 kW. Current 14A. Sebelum kita makan nasi kandar tadi, kita orang hantar kereta ni untuk cas dekat hotel CYC Heritage. Kita orang kena jalan kaki sikit lah untuk ke Din Maju tu. Jadi ni adalah rekod pengecasan. Saya cas kira-kira 1 jam 44 minit. Total cost adalah RM21.07. Ni dia slow charging maksimum 22 kW. Tapi tadi dapat dalam 9 point something kW lah. Okey, sebab tu dapat sikit saja. Okey, sekarang pukul 7.49 hari ketiga Selasa 16 September 2025. Jadi sekarang kita tengok bateri ada 47%, range 200. Okey, kita orang check out hotel Penang Hotel ni untuk balik lah sebenarnya. Tapi first kita nak cari sarapan dulu.
Let's go. Okey, sekarang kita orang sarapan di Nyonya Cafe. Ni banyak sip. Ini kedai lama ni. Sini satu okey. Jom. Satu. Ais suam satu, Nescafe tarik satu. Berapa? Kat Yutan tu kan pergi kedai mamak, dia kat Yutan tu kat cafe tu dia satu mamak Penang lah. Dalam. Dia macam bawang. Apa nama bawang? Cucu bawang. Bakwan tu. Lemak ni 1, 2, 3. 5, bihun 1. Okey, sekarang kita orang naik jambatan kedua untuk pulang ke Melaka. Sekarang kita orang sampai di RNR Semanggol. So bateri 26%. Sini ya. Okay, 26%. Dia punya power sekarang 72 kW. Current 200 A. Voltage 400. So tengok atas tu. Untuk sampai 100% lah, ambil masa kira-kira 51 minit. Okey, sekarang pukul 11.07 minit. Jadi kita orang dah charge. So total 90%, 372 km range. Dia punya cost boleh tahan juga cost dia. Charging history Gunung Semanggol. So total RM71.54. Daripada berapa persen dia? 30% lebih kurang macam tu, sampai ke 90%. Ok, jadi untuk range yang macam ni, saya expect mungkin dekat Sungai Buloh itu akan berhenti lah. Dan mungkin lah, tengoklah keadaan kalau lepas sampai Seremban, kat Seremban dah terberhenti. Alright, let's go. Ya, keluar-keluar terus jam. Okay guys, kejap lagi kita nak masuk exit Sungkai, nak makan tengah hari. Jadi sekarang pukul 1.44 petang. Range ada 211 km lagi. Percentage bateri bateri 49%. Mileage ada 208. So kita orang singgah dekat Sungkai ni untuk makan tengah hari tempat macam ramai orang, tapi tak tahulah. Kita tengok apa yang
Betul lah tu. Paling 10 lah 4 lah. Rasa? Wonton. Ikan mi, tu. Kimi wonton mi sama dengan ikan. Dumpling. Dumpling. Tak. Okey, settle makan. Sekarang pukul 2.36. Kita orang nak pergi Petronas sekejap. Nak isi minyak. Jadi insyaAllah mungkin kita orang ikut dalam sampai ke Seri River, bermasuk highway. Lepas tu nak terus ke Sate Kajang. Kita orang berhenti kat Behrang southbound, so just sikit sambil pergi tandas 40%. Jadi 175 kilo. Okay, kita tengok dia punya power 45 kilowatt, 50 kilowatt, 41%. So sekarang kita orang nak menghala ke Sate Kajang Haji Samuri. So dekat Behrang southbound Lebai ni kita orang just sekejap saja, 16 minit macam tu. Kos yang dikenakan adalah RM39.25. A little longer than a few minutes later. Okay, ni dia Medan Sate Kajang. Buka kan? Buka. Macam pernah pergi kat sini tapi dah tak ingat. Ini sate yang betul Medan ni. Yelah, Kan? aku pernah pergi sini tapi sekarang kita orang bergerak ke Melaka, ikut Highway Utara Selatan. Jadi persentage bateri 43%, range ada lebih kurang 187. So kita tengok In 300 meters, turn right onto Jalan Sungai Chua, Jalan Hishamuddin. kita boleh sampai ke Melaka Payung Perdana tanpa mengejas. Saya target macam tu lah, saya tak nak mengejas sebab saya nak cas kat rumah. 2 hours later. Kita orang dah sampai daripada Penang ke Melaka. Jadi jom kita tengok berapakah percentage bateri kereta ni dan juga dia punya range lah yang terakhir. Okay, kalau kita lihat kat sini, okay, bateri ada 14% dan range tinggal 61 km. So guys, ini adalah kos yang saya kena untuk mengecas panjang 3 hari perjalanan daripada Melaka, Penang, Melaka. So total adalah RM210.46. Jadi korang dah lihat start saya pergi 2 hari lepas hingga ke hari ni, korang dah boleh tengok lah saya cas berapa kali dan berapa ringgit yang digunakan untuk penyiasan tersebut. So bagi saya lah, secara kasarnya
Kalau korang keluar ataupun pergi lebih jauh, maksudnya kalau pergi bercuti, contoh macam saya ni, saya pergi Penang, okay, mungkin next time saya akan pergi ke Kelantan. Jadi kalau kita lihat kat sini, kos untuk pengecas, okay, lebih mahal kalau kita menggunakan DC. Maksudnya charger yang menggunakan DC lah, yang menggunakan kilowatt yang tinggi. Kalau kita cas kat rumah, memang totally jimat hingga 60 ke 70% sebenarnya. Kalau kita guna kereta ni untuk pergi kerja, ataupun kalau kita pergi jalan-jalan di sekitar-sekitar Melaka, KL, sekitar-sekitar berdekatan lah, itu memang menjimatkan. Tapi kalau kita pergi jalan jauh, contoh macam saya pergi Penang, kau lihatlah kos yang dikenakan untuk mengecas bateri memang agak mahal juga kalau kita bandingkan dengan petrol. Jadi kesimpulan dekat sini, kalau korang nak beli ataupun nak menggunakan EV, sebenarnya better korang guna untuk kerja-kerja harian lah. Maksudnya untuk pergi kerja, untuk pergi jalan-jalan sekitar yang berdekatan lah. Okey, dan kalau untuk pergi jalan jauh, memang biasalah, nak tak nak kita kena belanja lebih lah. Naik EV okey, tak ada masalah, boleh je. Tapi kalau korang mampu, kalau korang tak kisah dengan kos pengecasan, is okey. Kalau korang jenis berkira-kira, rasa mahal, better janganlah guna kereta EV untuk pergi jalan jauh. Okey, dan saya sarankan kalau korang nak menggunakan EV ni, kau boleh guna untuk ni lah. Macam kalau macam saya pergi kerja, balik, pergi saja dah 20 kilo kan, balik pun dah 20 kilometer. Jadi memang jimat. Kalau bandingkan sebelum ni saya menggunakan petrol, untuk kereta Honda City saya ataupun Honda Jazz saya tu, memang kalau sebulan tu 300-400 jugalah kos petrol yang saya kena bayar. Tapi untuk menggunakan EV ni, dia lebih menjimatkan. Dia boleh mengurangkan 50 ke 60% kos petrol. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.